Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita rencana saya masih sama juga, iaitu 9 hari bulan November 2025 Masehi bersamaan dengan 18 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Okey, masih sekarang ni pukul 5.54 petang, masih sama dah. Ni baru balik daripada kedua kahwin tu lah. Tak ada nak siap hadiah apa lah. Dia jumpa kenal pengantin gitu, makan nasi jumpa kenal pengantin gitu. Lepas tu apa seperti biasa lah, masuk video untuk kalian, untuk video kedua ni, video daily report lah. Sekejap. Okey, video daily report pada tadi. Sebab ada buat video daily report gimana tadi? Buat video daily report sini dah. Tu balik sekejap. Siap-siap. Ayolah, buat video daily report sekejap. Lepas tu semaya gorik lah, semaya gorik di surau. Lepas dah balik report tu adik lah pakai terus balik rumah kejap. Balik dah rumah kejap dah. Jalan balik dah dulu. Lepas tu baru mesin ni lah, baru ingat. Buat video dari sini. Lepas tu semaya maghrib di surau. Lepas tu Fikri tak buka, mana tak? Fikri tak buka. Maksud tak buka, dia ada majlis ni lah, majlis hari ni lah. Kahwin ni. Fikri tak buka. Lepas tu saya pun pergi surau. Mari surau pula. Lepas mari surau, jadi Fikri buka pada pukul 9.30. 9.30, kan pukul 10 lah. Ini dah 40 kita keluar. Lepas tu sapalah ke Mandai dah. Sampai ke pukul berapa ni? Tengok dah. Pukul 12.30 baru balik rumah. Tidur pula dari pukul 2.40 pagi. Bangun pada pukul berapa? 40 minit pagi. Bangun mandi-mandi, semai subuh. Mula makan sarapan. Pukul 7.40 pergi ke Fikri. Lepas tu pukul 8.25 pergi ke tempat kerja. Lepas sini dah 8.30 lebih gitu lah. Lepas tu sekejap ini sambung belah lagi lah ni. Bagi dalam tak siap lagi. Hari ni ada pelik sikit. Kalau 2 bit macam hari ni 3 bit. Gau. Kita molek suyak pada pukul berapa tadi ya? Mak tengok tu mak. Mak awet mak. Awet mak. Lepas dah. Lepas tu siap pada pukul. Nak tak tengok. Lepas tu siap pada pukul berapa? 3.50. Terus balik ke sini lah. Sampai sini dah ada pukul 4. Sampai sini dah ada pukul 4. Tak ingat pukul 3.14 tu bagi hak dari siapa, bagi hak saya review ada siapa. Pak kerja tu lah siapa. Hantar sama ke? Kurier yang sama ke? Lepas tu kurier yang sama pada. Saya semaya terus mandi tu terus semaya Zuhur pada pukul 4.05 minit. 10 minit kemudian tu masuk asar lah. Jangan asal lewat. Lepas tu ada main internet Facebook siapa kalah. Pukul 5 baru semaya asar. Lepas tu 5 buat review. Lepas selesai review tu terus pergi ke lah penduduk kahwin tu lah. Lepas selesai penduduk kahwin tu terus balik ke sini. Lepas selesai balik ke sini. Dan balik pukul 5.54 kan ni terus buat video ni. Ni tak ada siapapun ni lah. Duduk sini petang makan nasi tinggal beres. Selesai. Okey, sekali saja. Assalamualaikum. Sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.